Guys, kalau korang masih lagi pakai earphone jenis wired, ini adalah salah satu earphone yang mungkin korang boleh cuba. Earphone wired daripada Tranyo ni aku dah pun test dah. So, best dia earphone wired ni adalah dia tak ada latency untuk main game, mic dia power dan bass dia tinggi. Dan nak guna pun mudah je, kita just cucuk je dekat kita punya phone and then boleh terus pakai. Aku dah pun test dia punya mic dia memang berkualiti gila. Of course lah sebab mic ada kat sini. Kalau earphone yang ada kat telinga tu mic ada kat sini. So, mulut kita kat sini. So, yang ni of course pick up bunyi mic yang lagi better. And then bila kita play lagu dia memang kuat dan bass dia tinggi. Memang sedap gila. Walaupun murah, of course lah sebab dia wired kan. Tak perlukan teknologi wireless dan sebagainya. Dan yang lagi best bila kita buat delay test, earphone ni almost tak ada delay. So, kalau korang nak main game, korang main game tembak-tembak, terus bunyi korang dengar real time. So, itu yang best dengan earphone wired macam ni, nak compare dengan wireless punya earphone. Yang mana dia ada latency, mic pula ada kat telinga. So, kena teknologi yang power sikit baru best. Tapi yang ni memang perform cantik walaupun dia murah. So guys, kalau korang minat, terus check out terus dekat bike kuning kat bawah.